Pagi tuan, macam mana cara buat bis sewa kereta tanpa kita ada kereta sendiri ya? Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Greenmatic. Go Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okay, kita bantulah pelanggan-pelanggan kita yang nak mencari servis kereta dan motor sewa dan juga kita bantu mereka yang nak memulakan dan mengembangkan bisnes kereta dan motor sewa. Okey, orang ni dia tanyalah macam mana nak buat bisnes kereta sewa kalau tak ada kereta sendiri. Okey, nak bagi you faham ni, saya ambil satu contohlah case study tim Go Greenmatic. Okey, dia punya Facebook dia Kak Yati, Car Rental MPV and Sedan Selangor KL. Okey, Kak Yati ni dia memang daripada dia join daripada September 2023 sampai sekarang dia tak ada kereta. Alright. Okey, selepas Kak Yati join Go Greenmatic, okey, daripada September sampai Disember 2023, Kak Yati ni dia dapat buat jualan RM105,125 dan dia dapat untung kasar lah dalam RM20,343. So untung kasar ni sebenarnya adalah komisen Kak Yati lah. Sebab apa dia tak ada kenderaan sewa sendiri. Okey, untuk tahun 2024 daripada Januari sampai Oktober 2024, Kak Yati ni dia dapat buat jualan dalam RM394,562 dan dia dapat untung kasar dia dalam RM76,879. So RM76,000 ni adalah komisen dia lah. So macam mana Kak Yati ni dia boleh jana pendapatan walaupun dia tak ada kereta. Okay. Pertama sekali Kak Yati ni dia kena daftar jadi rakan niaga Go Greenmatic lah. Okay. So lepas dia daftar, Kak Yati ni dia akan dimasukkan dalam grup komuniti Go Greenmatic. Okay. So Kak Yati ni dia boleh lah buat marketing. Bahan-bahan marketing kita sediakan. So biasanya Kak Yati ni dia akan iklan servis kereta sewa dekat dalam Facebook group lah. Okay. So bila pelanggan nampak iklan Kak Yati ni, pelanggan akan WhatsApp dia lah. So Kak Yati akan tanyalah nak pakai kereta apa kan, lokasi kat mana, tarikh bila. So pelanggan akan bagi detail lah. So Kak Yati dapat detail tu, dia akan tanya dekat dalam kita punya group community. Katakan saya ni adalah rakan niaga dan saya ada kereta, saya nampak order Kak Yati tu. So saya akan message lah Kak Yati, okay, saya ada kereta, harga sewa berapa, security deposit berapa, harga ejen berapa. Dan saya akan bagi jugalah gambar-gambar kereta terkini kan. Okay, Kak Yati dia dapat detail tu, dia akan inform lah dekat pelanggan, okay, kereta ada, harga sewa berapa, security deposit berapa. So pelanggan kalau setuju, pelanggan akan bayar dekat Kak Yati. So Kak Yati akan inform saya lah, okay, pelanggan dah bayar apa semua. So saya akan hantar kereta tu ikut tarikh, masa dan lokasi yang pelanggan tu minta lah. Okay. So lepas hantar kereta, so saya akan inform lah dekat Kak Yati, okay, saya dah hantar kereta, Kak Yati dia akan transfer harga ejen dekat saya lah. So Kak Yati ni dia akan ambil komisen siap-siap. Okay, lepas habis pakai, pelanggan akan pulang balik kereta tu kat saya dan saya akan check dulu lah kereta tu okey atau tidak. Kalau tak ada masalah apa-apa, saya akan inform lah dekat Kak Yati, kereta okey semua. So Kak Yati ni dia akan refund balik security deposit pelanggan ni dalam masa 10 ke 14 hari bekerja kan. Tapi kalau ada saman ke ada rosak apa semua, saya akan inform dekat Kak Yati. So Kak Yati akan tolak lah security deposit ni. Kalau tak cukup, Kak Yati akan minta extra lah daripada pelanggan. Okey, sebenarnya sebelum kita bagi sewa dekat pelanggan ni, kita ada sistem tapisan lah. Kita minta IC, lesen mandu kan. Kita tanya jugalah pelanggan ni kerja kat mana kan, kalau berniaga apa kan. Kita minta juga bil api, bil air, dan kita ada sistem untuk semak pelanggan ni ada rekod-rekod blacklist ke tidak. So kalau semua clear, baru bagi sewa lah. Even masa bagi sewa pun ada borang sewa, Go Greenmatic sediakan borang sewa tu lengkap lah dengan sitos apa semua kan. So kalau ada masalah apa-apa, biasanya kita minta elok-elok pelanggan ni bayar lah. Tapi kalau pelanggan ni cuba tak nak bayar apa semua, so kita ada tindakan undang-undang jugalah kan. Tapi biasanya jarang berlaku lah kan. Okey, macam tu lah dia punya proses kan. Okay. So kalau siapa-siapa yang nak join tim Go Greenmatic, kita kenakan yuran kalian RM300 setahun. Kita bagi group support, kita bagi sistem tempahan online, kita bagi bahan-bahan marketing, sistem semakan pelanggan. So dengan RM300 ni, you dah boleh mula bisnes kereta dan motor sewa. Tak kisah ada kereta ke tak ada kereta, boleh mula. Alright. So kalau you nak join tim Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join tim Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.